Dalam sejarah penerbangan ketenteraan Amerika Syarikat, Douglas A-26 Invader merupakan antara pesawat pengebom ringan yang paling berkesan dan serba boleh pernah dibina. Dibangunkan oleh Douglas Aircraft Company semasa Perang Dunia Kedua, A-26 direka untuk menjadi pantas, tangkas dan mampu membawa muatan bom yang besar sambil mengekalkan keupayaan serangan darat yang mematikan. A-26 hadir dalam dua versi utama. Yang pertama, A-26B, dilengkapi dengan gun nose atau muncung bersenjata. Ia boleh dipasang dengan pelbagai jenis senjata dari machine gun 50 kaliber, meriam automatik 20mm atau 37mm sehinggalah howitzer 75mm. Walaupun versi howitzer itu tidak pernah digunakan secara rasmi pun. Versi ini dikenali dengan muncung 6 senjata atau 8 senjata, menjadikannya jentera sokongan udara yang ditakuti musuh. Sementara itu, A-26C membawa peranan berbeza, direka dengan muncung kaca atau glass nose ataupun bombardier nose khas untuk pengeboman altitude sederhana. Ia dilengkapi dengan sistem pembidik bom Norden yang sangat tepat pada zaman itu. Walaupun turut dilengkapi dua mesin gun tetap, senjata ini kemudian digugurkan apabila sistem senjata sayap dan pak senjata bawah sayap dapati lebih efektif, terutamanya dalam cuaca sejuk. Menariknya, A-26 masih digunakan oleh tentera udara Amerika Syarikat dalam beberapa konflik Perang Dingin termasuk di Asia Tenggara sehingga tahun 1969. Dengan kelajuan tinggi, kuasa tembakan yang berat dan reka bentuk modular, A-26 Invader kekal sebagai bukti kejuruteraan perang yang mendahului zaman.